Tuan-tuan, jangan bercerita berkenaan tentang kelemahan orang lain. Orang yang terlalu banyak bercerita berkenaan tentang aib, kelemahan orang, kekurangan orang, hakikatnya tuan-tuan, dia sedang bercakap berkenaan tentang diri. Apa yang best sangat? Apa yang kau dapat daripada cerita tu? Bahkan kadang-kadang tuan-tuan takut besok apa yang kau cerita berkenaan tentang kelemahan seseorang itu akan sampai pula kepada kita. Banyak sangat bercerita pasal anak orang, besok anak kita yang kena. Banyak betul bercerita berkenaan rumah tangga orang tu, besok rumah tangga kita yang kena. Allah akan balas. Kalau nampak orang tu lemah, nampak orang tu buat salah, bukan bercanang kepada orang lain tuan-tuan, pergi jumpa dengan orang tu. Dan disebabkan itu akan menjadikan orang tu, kadang-kadang dia tak perasan, kadang-kadang dia tak tahu, dia pun manusia, dia bukan malaikat yang tak buat dosa. Ya Allah, tutupkan kami daripada melihat aib seseorang, dan ya Allah, kuncikan mulut kami daripada bercerita berkenaan tentang aib